Hai guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. Alright, sepatutnya aku nak buat vlog di Penang dulu. Tapi Penang tu berkemungkinan bulan 2 ni aku akan pergi sana dengan member aku, Aidil. Iaitu tak apa, itu lagi beberapa bulan. Tetapi untuk kali ni aku ada plan yang sebenarnya plan ni bukan aku nak guna plan A. Tetapi plan A ni kemungkinan agak tak menjadi sebab tempat yang aku nak pergi ni sebenarnya ada kawasan yang dah banjir, iaitu di Perlis, iaitu di area bukit pula sorry, dekat kaki bukit dan juga area the way nak ke Padang Besar. Jalan nak ke Padang Besar agak teruk sikit lah, tapi yang paling teruk dekat kaki bukit lah. Memang teruk lah, sampai bukan air yang tenang tau, dia air deras gila-gila. Aku cakap ni sebab aku ada book hotel dekat area kaki bukit tu, cuma aku tak pasti boleh sampai ke tak. Sebab kalau air dia tak banyak mungkin boleh lepas lah. Tapi kalau air dah deram macam tu, kalau kereta yang aku bawa ini kereta Azia pula, kau nak expect macam mana? So benda tu akan risiko ke kereta lah. So andai kata kalau kaki di area viewpoint kita memang kira kita cancel lah. Aku akan gunakan plan B. Plan B nanti aku akan beritahu dalam video nantilah aku akan beritahu. Sebab sekarang ni pun aku nak balik ke kampung. Stay tune untuk vlog di Perlis. Okay guys, kalau korang yang baru menonton channel ni, aku mengucapkan selamat datang ke channel aku. Dan kalau siapa yang dah menonton video aku daripada awal sampai sekarang, terima kasih banyak aku ucapkan dan aku sangat-sangat hargai support korang. Kalau korang dah menonton video ni, kalau korang suka jangan lupa like dan subscribe my channel. Komen pun boleh untuk dapat video, untuk nak video apa, untuk vlog ke apa ke, dan tekan butang loceng kat sebelah dia untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So tanpa membuang masa, jom kita meneruskan vlog kita ke Perlis. A few moments later. Hi guys, so kita kembali ke kita punya YouTube channel. Dan insyaAllah kita akan meneruskan perjalanan menuju ke Kuala Perlis. Dan ni pun aku tengah follow abang sepupu aku punya kereta, untuk dia buat dia kerja dekat area Kangau. So yes, so jom kita menuju ke Perlis, let's go. Dan sementara aku tengah driving ni, aku ingatkan kepada korang yang nak menuju ke Perlis, bagi aku setakat ni ikut jalan Alostar Kangau untuk ke Kuala Perlis. Sebab Kuala Perlis boleh cakap hampir 85% banjir. So aku sarankan korang ikut jalan ni lah, daripada Alostar. Korang akan masuk ikut Alostar Utara, sebab di Jitra tak silap aku, highway ni dia tutup jalan sebab air dia naik dekat highway tu. So yes, so insyaAllah kita akan sampai di Perlis mungkin dalam pukul 2 lebih di Kuala Perlis. Sebab setakat ni kat situ dia tak banjir lagi. So insyaAllah, so semoga perjalanan ni berjalan lancar insyaAllah. Aku pun tak pasti duduk semalam ataupun 2 malam, sebab esok aku akan cuba untuk menggunakan highway daripada Kuala Perlis ke Chuping, ke Unimap yang dekat dengan border tu, jadi satu tu. Dan aku akan guna jalan daripada Unimap terus ke Padang Besar. Tak adalah sampai ke bandar, maksudnya sampai ke simpang tu. Kalau still tak banjir, aku menuju ke kiri dan aku tengok jalan tu still ada air ke tak.
Kalau ada air, aku berkemungkinan akan patah balik, akan maybe tidur di Alostar semalam. Kena ikut jalan belakang lah, sebab nak masuk highway boleh, tetapi kena lepas daripada Citra. Sebab kalau ikut highway daripada ni Changlun, sebab Changlun ada naik air tau. So kena tengok keadaan juga. So let's go. Kita akan menuju ke Perlis Indra Kayangan. Kita mungkin akan pergi area Kuala Perlis kot. So let's go. Alright guys, kita dah masuk ke negeri Perlis Indra Kayangan. Yes, alhamdulillah kita dah masuk. So setakat ni dekat area Sanglang tak ada apa lagi. Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi. So insyaAllah kita akan menuju ke Kuala Perlis terus lah. Right, let's go. Okay guys, sebelum nak meneruskan perjalanan ke Kuala Perlis, aku nak aku singgah kejap dekat masjid area ni tak silap dah nak masuk area Kuala Perlis ni. Kalau tengok kat nama tadi tu, masjid ni. So kita berhenti kejap. Ni pun abang sepupu aku suggest, Batu dia suruh singgah. Rupanya cantik masjid ni. Ni saya cantik. So kita tunggu after the break, after prayer break. Let's go. Okay guys, aku ada berada dalam kawasan masjid Masjid Faizuddin, tak ingat nama pun. Kawasan dalam dia ni masjid. Sekejap kita tengok kawasan kat Bendau. Tengok air. Ush, tak tahulah. Aku pun kena buat hati-hati juga ni. Tak pasal aku pula licin. Okay, so ni keadaan sekarang 26 hari bulan 11. Esok kan lusa tak pasti apa akan jadi. So hari ni tak adalah kata hujan lebat, tapi tengok keadaan dia di kawasan dia. Situ dah area ni. Tapi aku rasa kawasan ni dah banjir kawasan ni. Sini masih okey lagi. Dia tahan ke air dia. Masjid. Sekejap lagi kita akan ambil shot daripada luar. Macam mana. Kalau korang datang bulan 12, aku sarankan jangan lagi lah. Better korang datang lah bulan hujung bulan 1. Kalau okey lah. Kalau tak okey, try bulan 2. Sebab aku pun insyaAllah bulan 2 pun akan repeat datang ke Perlis. Itu insyaAllah kalau kata dah okey, aku akan pergi seluruh Perlis. So tak ada masalah. Sebab monsun dah bertukar dah. Tak silap aku dia start bulan 2 ke bulan 3 dia baru tukar monsun. Sekejap. Aku terpijak air. Aduh ya Allah. Jom kita cari shot di luar tu. Boleh lepas break. So kita sambung ke Kuala Perlis. Baru lepas ni solat kejap. So jom kita meneruskan perjalanan ke Kuala Perlis. Let's go. Hi. Right, finally aku dah sampai ke TYH Hotel di Kuala Perlis. Hotel dia betul-betul berdepan dengan JT. Kalau untuk sesiapa korang yang contohlah korang nak pergi Langkawi, korang boleh stay 1 malam kat sini dekat TYH ni. Sebab memang betul-betul dekat. So kalau contoh lagi 1 minit nak naik ferry tu kira tak kalut sangat lah, tak kelam kabut. So ini untuk single. Kalau untuk korang yang couple pun boleh. Kalau untuk yang family dia ada bilik lain. Bilik dia mungkin luas sikit lah. Kalau untuk yang ada family, contoh dia mungkin ada 4 katil, dia luas sikit lah. Mungkin ada bilik lain lah yang luas sikit, okey lah untuk family. Macam aku seorang pula. So esok insyaAllah kita akan cuba try pergi ke area Cuping. Aku tak pasti, aku nak tengok jalan ke Hotel 365 tu boleh ke tidak. Kalau kata memang tak boleh, so aku akan tukar plan untuk menuju ke mana-mana hotel di Alostar. So tidur kat Alostar 1 malam, and then 28 baru balik boleh. So sebenarnya aku dah rehat kejap ni. Penat sebab aku sebenarnya dah book daripada awal lagi hotel ni. Aku memang dah transfer awal dah RM80. 1 malam RM80. Kalau bilik yang lain tak pastilah berapa. So kejap lagi lah bagi aku rehat kejap. And bagi aku rehat kejap. And then lupa aku nak review kat korang bilik dia. Jom, let's go.
So ni bilik dia untuk single. Single memang sarankan lah seorang. Dia tak ada kata single, dia memang untuk diorang. Kalau contoh korang memang datang seorang-seorang, lagi sonok lah. So ni aircon dia. Cik dah macam Cik Razali tapi tak jadi lah. TV ada, semua ada. Ni table, meja, air pun diorang bagi, cermin pun diorang bagi, sejadah, ada kain tuala. Dan bilik air pun okey lah, korang nak apa lagi kan. So tempat pembuangan sisa ada, mandi pun ada. Tengok, nampak? Ni untuk air panas untuk pergi sejuk, bolehlah datang. So ini yang terbaik lah untuk korang yang sebelum nak ke Langkawi, sesuai lah untuk korang ni lah ya. Yes. Alright. Okay lah. Aku pun dah review korang bilik. Kalau seorang, okey lah. Barang pun aku bawa satu beg, kau tengok tu satu beg dengan beg baju kotor standby. So okay, sekarang ni aku nak rehat dulu. Kita jumpa petang ni. Kita akan pergi Masjid Ridwani lah. Masjid tu sebelah je, jalan kaki dalam 5 minit. So after that kita tengok pemandangan laut dia macam mana. Sebab tengok laut dia pun tak adalah bergelora sangat. Cuba air dia efek daripada Thailand. Tengok air dia, air macam Allahu Akbar. Aku cakap memang esok kita cubalah try naik ke jalan nak ke hotel 365 tu. Hotel tu cantik, serius cantik, tapi tak pasti boleh lalu kita. Kalau kita tak boleh, it's okay, kita U-turn. Kita akan guna jalan yang macam ni juga. Macam tadi, kita akan terus menuju ke salah sebuah hotel random di Alostar. Tidur semalam ni sebab aku pun tak boleh go direct ke Kulim. Kecuali kalau aku betul-betul okay lah. Kalau macam penat tu aku tidur kat Alostar semalam, and then esok tu boleh balik lah. So, jom kita rehat kejap. Aku nak edit video, banyak lagi adalah aku nak edit kan. So, jom rehat dulu. Oh ya Allah. One eternity later. Alright guys, sekarang dah pukul 4. Aku tadi, lepas rehat tadi aku ada plan. Aku nak meneruskan untuk aktiviti yang pertama sebenarnya di Kuala Perlis ni, iaitu di Chole Kampung Warna-Warni. Sebenarnya situ banyak YouTuber yang pernah buat. Contoh macam Fikri Zamri dah pergi, family Kumar pun dah pergi, Kumar family yang dari US tu, diorang pun dah pergi. So kali ni giliran aku pula untuk aku nak menuju ke Kampung Warna-Warni. InsyaAllah jom kita nak teruskan menuju ke Kampung Warna-Warni. Kita naik Chole, dia macam beca sikit lah. Jangan kita sampai. Alright, aku rasa dah nak sampai dah kot Kampung Warna-Warni. Nak sampai dah. So aku nak cari parking lah. Alright, so straight lagi lah. So in 200 meters, turn left. So kita dah sampai dah Kampung Warna-Warni. Kita nak cari Chole, tapi sebab tu Chole naik dengan ramai-ramai. Tapi lawa tu Kampung Warna-Warni. So okey lah, ada juga lah kedai makan, turn ada left, semua ada. then you will arrive at your destination. Nak sampai dah. Ni play park semua. Okay, tu. Alright, kita sampai dah Kampung Warna-Warni. Alright, udah sampai dah. So kampung tengah. So kita cek parking jap. You have arrived. Dah lalang dekat kampung dekat dengan boleh tambah tak? Dia mau ada risau tu. Ni ZT mau dia boleh risau. Polis dengan tu polis. Dia bagi tahu risau ni. Tapi dia tahu. Di sini ada orang. Jadi memang kalau kampung sini dia tak punya. Dekat silau semua. Yalah. Ya sini kalau tinggi bagi bukan gangak untuk ulang. Oh ya. Sebab sini dia tinggi sikit. Oh, dia kalau dia tinggi sikit pada gangak ah. Ya. Patut dia macam naik bukit sikit tu. Dia lah. Member.
Dia kampung warna-warni ni dalam ni dia terbagi dalam 7 kampung semua. Oh ya ke? 7 kampung. Tapi yang kita boleh masuk ni dalam 3 ke 4 kampung macam tu lah. Oh yang lagi 3 tu? Yang lain tu ada jalan kecil-kecil yang kita tak dapat masuk lah. Oh, faham. Dia macam kampung tapi dia buat warna-warni, you know. Kampung warna-warni. Oh, faham. Dia ada tema-tema dah. Oh, tu ya, no. Kampung lain-lain ni tema-tema lain-lain. Jadi dia kampung yang pertama ni nama kampung tengah. Mana kampung tengah lah ni? Tema cat rumah warna-warni tu. Yes. Idea dari tuanku aja muda pulih semua lah. Oh, anak-anak sultan lah yang mana? Ya. Ni gambar bunga ketan dengan gambar kampung asal luar tu. Oh, faham. Ni tak apa saya kena depan sikit. Boleh ya? Tak apa abang. Okey. Jadi tu nak ambil gambar ni. Video lah sambil video. Video senang. Sebab lepas ni tak tahu nak ambil balik bila apa kan. Okay. Tapi ada plan kau nak ambil balik bulan 2 ni. Itu mungkin okey sikit lah di banjir. Itu jawab ni. Itu boleh nak 20 malam kan, 3 malam kan. Dia kampung-kampung ni semua kampung-kampung nelayan ni. Oh ya. Yang dulu mau hantar ayak lah dulu. Yalah. Jalan-jalan jabatan kayu lah. Dia potong rambut semua kan. Okay, betul lah 3/5 tu. Ya. Kau tengok kat JGPT RM15 tu apa? Yang tu motor biasa tu. Dah. Oh ya. Kuih produk kampung lah. Kuih kacang, kuih beras buat semua. Faham. Ada produk yang kat kampung punya kan. Betul lah. Ni dah ke jabatan warna-warni lah. Itu. Tadi ada nak pergi jabatan tu tapi macam saya try nak coleh sendiri lah. Tapi kalau sebelah sana, abang boleh parking kereta je. Tapi naik jabatan tu 2 kali je. Yalah. Ni dia sibuk kampung kan. Ni tak silap banyak YouTuber bersama sini ya. Ya. Atau besar YouTuber bersama sini. Saya tengok Fikri Zamri bersama member dia orang berseri kan. Orang tu Kumar. Kumar family. Abang macam ni ah? Kita yang bawa. Oh. Kumar. Ni yang bawa Kumar family. Rupa-rupanya Jolly Rider yang bawa aku yang tadi tu, dia pernah bawa YouTuber daripada Amerika iaitu Kumar family dan juga Fikri Zamri dan juga member dia. Beberapa bulan yang lepas ataupun beberapa tahun, tak ingat lah. So aku macam patutlah kenal pun. So apa-apa pun jom kita sambung Abang Jolly ni bawa kita ke seluruh kampung warna-warni. Okay. Betul lah. Sebab Kumar family pun biasa main area Kulim juga. Dia dekat mana? Setim? Dia duduk kan. Okay. Tak pasti kat video Kumar ada lagi video. Ada lagi no? Ada. Tengok Facebook tu. YouTube dah kau. Tidak ni. Ni kena cucuk udang viral. Oh ya. Tapi kita tak buka ni kan. Yalah. Cuti ya tuan. Tak ada. Oh tuan. Ya. Yalah. Kau ni jabatan ni? Ya, ni jabatan ni. Ni abang punya atas. Gambar dulu. Boleh tak apa saya naik dulu apa? Boleh abang naik. Tangga ni apa? Okay, lagi habis bawa saya bayar anu. Okey. Ya, kita ada laluan lain lagi. Okey. Saya akan tunggu di bawah ni. Abang naik dalam 5 ke 10 minit macam tu. Betul sebelah tangga. Boleh. Naik sampai di tengah tu, lepas tu turun balik sini ya. Boleh cun. Berapa pagi saya turun? Ni abang lagi nak tunggu macam mana? Saya tunggu sini. Okey cun. Okey. Right. Azan tu. Baik tu sebelah tangga lah. Okey. Kena jaga tangga. Tu lah. Alright guys, kita dah naik dah ke atas. Sekejap lagi lah. Ini asal untuk you kot. Tapi kena jaga. Sekejap kita. Ya, okay guys. Kita sipur. Assalamualaikum. Okay, ni atas lagi. Okay.
Guys, kita dah berada di atas jambatan Kuala Perlis ni. Dah Allah kejap. Ni dah area di kampung ni tak silap aku ni kampung tengah. Ni semua kampung tengah. Kampung yang tadi lalu tu, ni lah kampung dia. Aku tadi parking dekat situ tak silap, tak ingat. Okay, kalau korang perasan tu laut, right? Kita zoom balik. Okay, korang perasan tu laut kan? Okay, yang nampak pulau yang sebut ni satu, ni satu. Tu dah masuk wilayah Thailand. Thailand dah tu. Pulau apa aku tak ingat nama pulau tu. Kalau kata Koh Lipe jauh lagi katanya. So ni kawasan surrounding Kuala Perlis, right? And then sini dah Kuala Perlis sendiri. Setakat ni alhamdulillah tak menjadi. Sebabkan macam ni, kawasan Kuala Perlis ni tak silap aku, dia akan teruk. Dia macam ni, kalau kata Kuala Perlis ni banjir, Kanga dengan lain akan lagi teruk daripada yang ni. Akan lagi teruk. Tadi abang tu cakap aku sebab bukan dua aja, ramai YouTuber pernah datang. So aku as YouTuber bawahan ni pun try lah datang macam mana. Sebab dia cakap okay, jangan datang Perlis ke apa, cakap okay tanya. Aku pun tanya lah, Kuala Perlis banjir tak? Dia cakap tak. Okay, dah boleh datang. Dan yang ni, okay, yang bayangan tu nampak? Okay, tu dah Pulau Langkawi. Taman Pulau Langkawi, nampak dia punya ni, dia punya ni dah apa nama ni, kapal masa naik Langkawi tu. Aku sorang ni tu hari Minggu ni. Kalau hujung Minggu aku rasa ramai lagi yang ni, yang datang kampung warna-warni. So aku dah lama tak buat video. Sekejap tengok air tu. Kau duduk sini boleh enjoy the view. Okay lah, it depends. Hotel aku duduk tu dekat UIH, dekat dengan Masjid Husin. Nanti boleh beli masjid terapung. Angin kuat, so aku kena cakap kuat sikit lah sebab aku tak pakai mic. So ada lagi kampung. Dan majoriti yang duduk dekat sini ni, majoritinya perkampungan nelayan lah, yang cari rezeki pergi laut, dapat jual dekat pasar ke apa. And then alhamdulillah muncul lah aku datang waktu weekday. Kalau aku datang weekend ni memang ramai. Sebenarnya kalau tak silap 2022 ke 2000 apa aku tak ingat, kita orang pernah datang ke, kita orang nak naik ke jabatan ni lah, tapi time tu tak kesampaian sebab hujan lebat. Betul-betul lebat. Sampai tak sempat lah kita orang balik macam tu lah. So kali ni ni pun angin daripada pantai ni, nampak laut dia, angin dia kuat. So aku akan cuba lah letak dia ibarat macam mic sikit lah, macam tu. Tu orang dah start naik dah. Ui, sejuk kat atas ni. Dan cuaca dia masjid pun nampak. Okay, aku pun nak turun balik sebab aku ada tunggu dia tadi. Jom kita tengok kampung lain pula. Kalau kata yang selalu yang suka selfie, ambil gambar-gambar bila time jalan-jalan ke apa, memang suka suah foto, sinilah tempat sesuai untuk korang. Yang single macam aku ni ambil gambar pun menjadilah. Aku tak sampai, aku jarang nak ambil gambar kat mana-mana. So kat sini siapa suka selfie ke apa, nak ambil gambar sama keluarga, kawan-kawan, couple ke apa semua, kat sinilah sesuai untuk korang. So datanglah ke kampung warna-warni. Dia nak panik lah. Oh, iyalah. Ni apa bang, lalang duduk jalan on the way. Ya. Perasaan apa masa apa tahu yang dia pada YouTuber yang si apa Fikri ke apa Kumar Family ke apa tahu dia kata memang tak tahu lah. Ya. Sebab kita tengok macam tak tahu lah abang ni tahu ke dia, tapi dia babak atau dia pun YouTuber lah. Dia kita tengok dia naik dia ambil dia macam kita bawa.
Oh ya. Dari situ lah kita beritahu. Dan ni ada laman bestari apa ni. Oh. Bayang-bayang orang. Itulah, tapi sebab kau seorang ambil video lah. Sebab nak suruh kita turun ambil ni. Oh boleh? Boleh? Dia basuh gitu. Oh ya. Kena kamu lah. Buat ambil gambar apa no. Tak ambil gambar apa, kena naik. Sebab kita pun tak ada ni, tak ada partner, dia tak ada bini kan. Ada bini okey lah. Ya dulu umur ni kelainan dia tiang-tiang semua tiang sebatang pokok. Oh ni? Ya, usia dia 125 tahun. Oh. Dia masuk surat khabar metro, Merdeka 3 orang. Okey, ya. Oh ni umur ni je? Ni dia semua 15 batang pokok. Oh tu nama pokok ah. Semua lah. Alim ada ah. Lain lah. Ni apa surau? Ni dia pada buat surau lah. Dulu library. Dulu masjid yang bersama. Dia masjid besar juga. Di Kuala Polis lah? Dia di kampung-kampung ni lah. Oh ni lama-lama Coleh. Ni pagi. Bagi lama. Pagi yang dari Pelagor, yang dah rosak ada buat perhiasan lah sini. Dia dah rosak lah kan. Dia ada buat beli yang baru lah. Betul dah. Dia nak bagi pula juga macam yang baru lah. Betul. Tapi masa Macam ni pula dulu. Dia kedai beli Cina kita. Tapi sekarang ni orang Melayu kita dah di Murah lah. Oh, dulu Cina duduk sini lah. Ya. Cina ni pun dah tua kan. Supaya buat anak-anak kopi jual lah. Yalah. Oh ni ada jalan ni kot? Ada. Oh ada. Tapi tu saya kalau ini tempat anjur persinggahan raja. Okey. Dan dulu dia buat macam klinik desa lah, umur dayu. Dia buat klinik desa untuk orang kampung buka. Oh sini. Ya. Kalau saya potong minta maaf sebab saya nak ni. Betul lah. Oh ni untuk mantai ke macam mana? Untuk dekat kangang tu? Oh betul. Ada sedekah lah. Yalah. Dia pun penuh umur kesian lah nenek tu. Habis dia pada apa dah. Rasanya dia potong boleh teruk orang kelian lah. Kelian dia kaki bukit lah. Jalan luar nak ke Bang Kelian ke Boleh tu ni? macam sini pula. Yang ni abang boleh jalan kaki sikit lah. Rumah raya. Okey. Rumah Teratak Bonda dengan rumah Dodoi. Rumah Dodoi kat mana? Rumah Dodoi depan sana. Oh yang YouTuber Sapi tu? Ya. Oh sini, okey. Kita akan tunggu kat rumah Dodoi tu. Oh saya boleh jalan dulu lah? Abang boleh jalan tengok rumah raya. Okey. Rumah Teratak Bonda tu ada. Rumah Dodoi hujung lah? Hujung sana. Faham. Tak apa saya terjalan tu? Abang jalan dulu lah. Oh saya abang U10 lah? Saya kena pikir luar. Oh jauh sikit lah. Okey. Masuk luar ni. Oh tu jumpa lagi lah? Okey baik. Aloi. Ni adik adik ni. Dia duduk rumah macam kesian tak pergi. Okey bang, jumpa kat rumah Dodoi. Ya baik. Okey baik. Ni abang balik semua ya lagi. Macam mana? Lagi ni. Habis ni lah. Tak pasti, saya pun dengan fikir lagi. Okey, jumpa ni bang. Okey baik. Okey, ni dah masuk kawasan Laman Bunga Raya dekat Kampung Hujung Tengah. Kampung Hujung Tengah tak ingat. Tapi kalau siapa yang betul-betul suka bergambar, ambil lah. Macam aku, sebab aku seorang kan. Siapa nak ambil gambar dengan aku? Itulah. Tapi yang risau kalau dia datang ni selagi dia tak teruk lagi lah. Dia datang lagi minggu ni. So ni cantik tu. Mau orang lah. Ada orang duduk. Ni bawa dia kat adik-adik aku semua. Dia suka wafer stick ni. Wow. Cuaca sekarang mendung. Tak hujan lah. So ni titi dia. Ni tahu kawasan Muara. Tengok. Ni lang kolok di belah tu, Temelang dah. Temelang? Betul dah ni. Ya. Lang kolok di belah tu. Tak lagi pipi nampak tengok nak. Di tengah lot pantai kan. Pergi di pantai tengok pergi belah tu. Lepas tu lah, setun. Oh, cuma dia duduk jauh ni kan? Lang kolok sikit. Lang kolok pergi belah tu, setun lah. Oh ya. Faham. Tulis belah panjang. Pasal. Belah panjang tu setun. Oh, betul. Nama apa lupa. Panjang tu. Oh, Melayu belah panjang kalau Siam dah? Dia ada nama. Kok Yau nama Siam dah? Masih Kok Yau. Kalau Melayu panggil Pulau Panjang. Oh, okeylah. Lah ni pun ada juga yang orang Melayu tapi ada yang tak ada cakap Melayu tu. Tengok belah Kerabi tak ramai dah. Kerabi tu dia pun cakap Siam.
Dia Melayu gitu aja. Ada ha. Tapi dia bercakap dia. Tu sayang tu. Itu dah atas dah payah. Naik atas tu tak dia. Oh ya. Orang wan dia tak ada lah. Ni tak ada lah. Oh ya. Tak nak ni. Faham. Dulu abang duduk sini lah. Berapa tahun dah abang tak main ni. 30 tahun dah tak main ni. Bumi pula. Oh ya. 20 tahun dah. Yalah. Abang main 30 tahun mana ada dah. Masa dia dulu lah. Dah main dulu lah. Masa dulu lah. Ni kuat air orang punya tiang tu. Alhamdulillah ha. Masa dulu lah. Umur ni ada dah. Cik hari tu. Yalah. Tu tengok macam kita pun nak bagi salam takut setengah orang tak jawab gitu lah. Nek culik siapa bang? Nek culik siapa? Alif kot apa dia? Wah tak ingat mana apa. Kelabut. Budak muda lah bawa. Dia tak dia muda. Lepas tu tanya dia atau abang ni kau bawa YouTuber family Kumar family tahu ya. Tu tahu dah dia rupanya. Terkejut kan. Dia Fikri biasa main kan, Fikri Samri YouTuber. Tapi itu tak apa dah member dia orang sini. Orang boleh. Dia tengok map macam tengok Waze okey. Map dia tak banjir tapi Kuala dia tak abak tu sebab saya tanya member tu, "Ampun kena confirm ni, Kuala ni banjir tak? Kalau banjir nak cancel." Dia kata dak ada pi ya. Baik pasang surut dia betul. Oh, dia akan teruk kalau air pasang ah. Dia betul baik pasang. Banyak pasang banyak bau kat tadi. Oh yo. Ni kalau malam macam mana? Tapi kalau ayat tak dalam macam dia, ayat biasa macam tu. Okey, malam dia nak main dekat ni you know. Tak dalam tak apa kan. Ayo. Ni kira apa nama? Kira ada anak kan? Bukan? One eternity later. Oh ya, ini ya. Lama bonda. Tu lah nanti main dengan member pula bulan 2 ni. Ini apa dia? Oh kena bayar dulu. Oh. Ini ada orang macam mana? Ada orang buat. Oh, ada orang duduk situ. Yalah. Kalau makan dia kalau boleh mesti tak kalut kan? Makan tak kalut. Dia kalau tengah hari pun nanti lok belah pekan banyak. Pekan pun tak tengok tak naik ayak lagi tu. Tak naik. Ni oh kedai kopi. Modal tu belah ni. Kalau tak buka lah. Oh betul sini. Oh jadi tak buka ni. Ni kedai kopi. Dia pagi. Oh dia pagi sajalah. Dia tutup lah. Ramai juga YouTuber pasal main sini, pernah datang sini lah. Tapi tu tutup pula hari ni. Modal tu ni cuma yang last dah lah. Oh ya ke? Ada satu lalu lagi. Satu sampai depan balik dah. Iyalah. Tak apa tak tutup tak buang lah. Tak tutup tak buang lah. Tu. Kena dengan motor link tu rasa ya. Tak apa tak apa. Iyalah. Sebab kita pun dah kira ada kos apa. Boleh berapa tiket sebab boleh berapa. Sebab esok pagi pun sebelum nak check out nak pergi museum dulu. Dia bandar gaya. Itu tak banyak kan? Esok lah sebelum dia check out lah. Tapi kalau terik lagi tu ada air banjir je. Oh. Kau nak balik tu. Iyalah. Dia bagus juga lah. Ni lalu ayat lah. Dan lalu Allah ni dia kampus seberang Aloh lah. Kampus seberang Aloh. Oh, kampung seberang Aloh. Dia kau tradisional. Dan aku buat pesta ayam tu lah. Oh, yang macam Yang bulan 9 dia tahu. 11-9. Dia tahu dah. Tahun ni buat lah tu. Tahu juga. Dah. Yang tadi yang tadi tu kampung hujung tengah. Kampung tengah, kampung Hujung Tanjung. Hujung Tanjung, okey. Kampung Seberang Aloh. Ni kira kampung lah. Yang kita masuk lah kan. Yalah saja nak nur. Demo warna bendera-bendera negeri juga. Ni negeri kita. Ya, yang 14 negeri. Oh. Dia masuk Sabah dengan Sarawak. Oh tu Penang.
Ada yang Pulau Pinang. Yang ni apa pula? Yang ni rumah oh, Negeri Sembilan. Oh, betul. Yang merah ni apa dulu? Kelantan. Oh, Kelantan. Oh, betul Pahang. Ni polis nyari. Oh, ni Perak. Orang Johor ni homestay. Oh, ya. Homestay. Oh. Ada nama homestay Bonda. Homestay Bonda. Dia ambil nombor lah. Okey. Ni Selangor. Tiap petang pergi pantai apa? Kalau tak banjir lah. Ya. Oh, Allah patut bu. Ada homestay kan. Ada. Warna ni. Mana? Oh tu ha. Tu ada homestay ke? Ya. Okey. Patut boleh macam lembu ni. Ni kalau dia tutup pukul apa? Ni Maghrib. 8 setengah jadi dekat ke 9 lah. Sampai sebelum ke 8 malam. Kiranya dia start pukul kalau selalunya pukul 8 lah kalau ikut 8 setengah lah. 8 setengah sampai ni lah sampai sebelum maghrib. 7 ke 7 lah. Itulah ni pun tidak lagi muzium Kota Kayang. Lepas tu dah tengok tu macam dekat pukul 5 macam takut tak ada lah ha. Besok pagi pula lagi teruk pula. Alright guys, aku baru selesai jelajah kampung warna-warni dekat Kuala Perlis ni. Bayaran untuk colek, aku sarankan korang, kalau korang yang first time tak apalah. Kalau korang yang kalau betul-betul macam nak jimat duit korang better bawa dalam paling maksimum tak silap aku dalam 4 orang. 4 orang macam tu lah. 4 orang pun boleh juga bawa. Kalau 5 orang kena tanya diorang macam mana. Harga untuk colek tu tak silap aku RM35 untuk satu colek. Kalau yang nak murah sikit ada RM15, tapi itu untuk sewa motor. Basikal berapa tak ingat lah. Tapi nanti korang boleh tanya, nanti aku tinggalkan nombor dia. Nombor dia korang boleh check dekat Google Map. Dekat Google pun ada nombor tu. Korang check colek kampung warna-warni, dia tinggalkan nombor. Nombor tu lah korang boleh call situ. So korang better korang datang waktu weekday lah. Kalau waktu weekend ni ramai sikit. Ya. Tapi lagi sonok sebab ramai orang macam ambil gambar semua. Tadi phone aku pun yang satu lagi phone nyaris jatuh. Aku cakap ni jatuh ni memang habis lah. Tak pasal-pasal aku tak dapat buat video. Jenuh. Tapi insyaAllah aku cuba sebaik mungkin lah. Alright. So jom kita nak aku rasa aku nak pergi ronda ni. Aku nak try pergi. Aku rasa aku nak try pergi kawasan ni asal tempat ni Kumar family pernah pergi. So aku nak try tengok tempat tu boleh pergi kita. Kalau boleh aku singgah kejap, tengok pantai dan kita boleh tengok pulau yang berada di wilayah Satun ataupun Satoy dekat Thailand. Daripada sini boleh nampak. Sebab sini boleh dekat dengan border sebenarnya. So jom kita pergi ke pantai tu. Let's go. Okay guys, aku baru sampai ke Port Sunset Kampung Pulau Ketam. Kenapa sini ada port sebab sini ada view yang korang boleh nampak pemandangan 3 buah pulau pada silap aku. Satu Pulau Langkawi, dan lagi 2 tu pulau di Satun di Thailand. Nanti aku beritahu lah nama pulau tu. So jom aku nak tengok kejap. Okay, sebenarnya aku tak lama kawasan dia. So tu Pulau Langkawi. Itulah jari ni nak masuk Pulau Langkawi tu. Okay, aku dah tulis dah pulau yang 1, 2, 3. Yang tu semua kat Thailand. Yang Satun, tu je Langkawi. Alright, dah dapat gambar dah. Langkawi. Okay, jom aku dah cari tempat lain sebab hujan. Let's go. So ini adalah view dari Langkawi. Dan 3 pulau ni aku dah letak map dekat bawah dia. Dia punya gambar lah. Aku dah letak setiap gambar tu itu menunjukkan antara pulau-pulau yang korang akan baca dia punya nama. Dan ada satu pulau tu dia jauh sikit. So nanti korang boleh tengok dekat map. So jom kita sambung. Dan jom meneruskan ke Masjid Kuala Perlis. Okay, ni hujan dah start macam slow-slow sikit lah. Sekarang berada di Masjid Al-Husain di Kuala Perlis, Masjid Terapung. Aku sebenarnya nak tumpang bawah tu. So boleh tengok Aku tak bawa baju hujan tinggal kat hotel.
Aduh. So ni kawasan ni. So untuk kenderaan yang daripada contoh nak pergi Langkawi tu, korang boleh book awal ferry ni. Dia dekat sini lah. So tu pulau yang kita nampak daripada tadi, daripada Port Sunset. Tu ferry yang baru sampai dari Langkawi. Aku pun tak sure bila pergi Langkawi. Modal lah modal. Kalau Langkawi pun at least 1,000 ke lah. Ya, kita sewa lah. So Pulau Langkawi tu hujung. Memang tak nampak. Sebab pulau tu dekat lagi. Yang Pulau Langkawi jauh. Oh, damn. Aku lama tak datang Kuala Perlis sebenarnya. Ini insyaAllah kalau tertempat di esok kita try tengok dalaman macam mana untuk ni. Alright, jom nak cari makan dulu. Oh, lupa nak beritahu, by the way, hotel aku duduk tu Hotel TYH. Tu dekat second hujung tu. Hotel TYH ni dia atas pada syarikat yang sama, TYH Restaurant, TYH Travel and Tour, kat sini juga. Dan sebelah dia T Hotel. Dan sebelah dia lagi tu itu Zos Coffee. Contoh tu korang jenis yang macam nak gaya kelas sikit gila Zos Coffee. Padahal so ni adalah kawasan contohnya lori daripada Langkawi lah. Dia orang akan untuk macam akan bawa barang daripada Langkawi dan akan dibawa ke Langkawi. Kereta boleh tapi dia tak ingat berapa dia punya harga. Jom aku cari makan jap. Kat mana yang okey sikit Okay, aku nak keluar jalan-jalan kejap area sini. So Hotel TYH yang aku duduk, yang aku stay, hotel ni betul-betul berdekat dengan Masjid Husin yang tadi aku pergi tu, dengan berhadapan dengan pintu masuk ferry. Tu kata nak pergi Langkawi. Contoh korang tidur semalam, boleh lah book siap-siap kata tidur semalam. Dan esok tu kalau boleh ambil lah ferry. Kalau contoh ferry memang pukul 9.10, check out awal sikit. Dan korang boleh pergi ke Langkawi tu. Nampak family dah buat beg. Sebab dia dah letak kereta. Sebab dekat dengan area sini pun ada banyak tempat parking untuk letak selama 2-3 hari untuk korang yang nak pergi ke Langkawi. Kita orang pun pernah letak kereta kat situ juga. Nampak bilik rehat untuk yang TYH Hotel. Untuk siapa yang contohlah sebelum dengan Langkawi, korang nak parking sini dulu pun boleh. Nampak boleh parking kat sini. Kena minta izin ni orang lah. Aku ingat anjing tadi. Jom. Alright, Alhamdulillah, untuk hari yang pertama sudah selesai drive dari kampung Tong Pelu di Pedu, Kuala Nerang menuju ke Kuala Perlis. Perjalanan tadi lebih kurang hampir 4 jam. Itu pun sebabkan banyak berhenti. Kalau tak, mungkin perjalanan aku mungkin dalam 2 jam 50 ataupun 3 jam macam tu. Sebab kereta pun tak nak terlalu speed. So kita memahami keadaan enjin tu. Alright, so kesimpulan untuk malam tu memang after solat maghrib dan isyak dekat masjid tu, dan aku keluar cari jalan-jalan di area Kuala Perlis. Banyaklah kedai-kedai makan yang ada, kau pilih mana-mana saja. Memang Kuala Perlis kalau time
waktu ferry tutup, memang ada kereta tu ada, tapi bila start pukul 9.30, pukul 10 dia dah start sunyi sikit. Tapi still ada lah kereta. Ada yang misalnya dia berlepa kan, kedai-kedai supermarket pun banyak tutup pukul 10. Ada yang awal pun ada. So ya, di Perlis ni korang pun akan cari banyak kawasan-kawasan yang rare pun ada. Cuma time tu memang aku betul-betul tak sempat nak pergi ke sana. So time ni pun aku, bila time lepas after maghrib masa ni, memang aku duduk dan sambil aku tengok sekeliling kawasan Masjid Al-Husain. Sebelum ni dah pernah masuk, cuma time tu dah lama lah, 2021 ke 2022 tak ingat lah. So masa tu memang kita dah explore time tu dengan family belah mak aku yang datang dari KL. So diorang punya jalan di KL pada Perlis lah. Diorang datang sebab time aku naik bridge tu, sebenarnya time kita orang datang memang time tu tak ada lag langsung. So time tu sebab hujan terlalu lebat. Sebab yes, Perlis kalau dia panas betul guys. Kalau ada sejuk betul. Hujan lebat betul. Ni banjir betul. Tapi menuju kepada Perlis, kepada besar kaki bukit, setakat time tu memang tak banjir sangat teruk. Tapi yang teruk time ni di Kangar, Arau dengan di sekitar Wang Kelian, itu jalan ke border di Satun. Ya, Gua Gelam pun sangat-sangat teruk dia punya keadaan time tu. Dan ya, so sementara korang tengok video ni, ini dia punya art separuh berat daripada Wadak TV. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa guys, kalau korang tengok ni, jangan lupa tekan like dan subscribe my channel. Dan tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So jumpa lagi di episod kedua, part 2 di negeri Perlis Indrakangan. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video. Jumpa lagi.